So kita sekarang nak ambil Fikri dengan Apple. Okay. Let's go. Sekarang pukul 9. Sebelum tolak kita tengah makan dekat samping. Makan itu semua dalam kumpul. Tunggu ayam. Ayam masuk baru. Tak belah apa. Tak belah. Ayamnya je ni. Okay, sekarang dah pukul 10. Kita sekarang tengah on the way daripada Selangor, daripada Equine, Seri Pangan ke Gerik. So, stay tune. Stay tune Let's go. Sekarang pukul 11.40. Kita dekat 70 km lagi nak exit kepada Kuala Kangsar. So kita menghadapi sedikit kesesakan lalu lintas. Tu jam. Oh 9 lebih kan. Kita selalu di dalam kan. Lori punca apa banyak kereta. So stay tune. Oh apa ni? Alright, so kita sekarang dekat Simpai Pulai. Kita lagi sekarang pukul 12. So estimate dalam pukul 1.30 atau pukul 2 sampai. Alright, stay tune guys, stay tune. Bro, apa bro? Kota baru bro. Greek. Let's go Greek. Mesti nak aku sampai Greek ni. Okay, so kita dah sampai dekat exit Kuala Kangsar. So kita lagi 1 jam nak sampai dekat checkpoint pertama. Let's go. Bye bro. Tadi bro sampai datang ke Kuala Kangsar. Lepas ni dah belum. Oh ni. Sini mana jaji? Bro, merah bro. Boleh tukar bro. Wah, dia dah tunggu. Scam bro. Come on. Kita lambat. Dive takung sikit. Lepas tu depan tu sikit ada dekat pokok getah tu kita akan lalu kawasan licin lah. Kita sampai tu lagi hati-hati lah. Lepas tu daripada titik satu nak kedua. Kalau nak air panas boleh bagi tahu guide. Tapi apa yang kita buat naik minta tolong buat turun. Pertama kali kecil basah. Apa itu sampah-sampah minta tolong buat turun balik lah. Okay. Bila dah sampai bawah nanti kita tong sampah besar dekat ujung. Start. Okay. So kita 4 minit daripada starting point. Kita akan menuju kepada CP1, checkpoint pertama. Apa yang diberitahu guide tadi, dia kata sebelum petang semalam lepas hujan lebat, so track agak basah. So
So kita kena berhati-hati lah. Okay, tunggu untuk next. Go next. Tunggu next CP1. Okay. Cik. Dah. Aku depan balik. Dia lama sikit. Dekat lama sikit. Sikit je. Man. Kena aku, man. Pandang. Ni tak boleh fokus ni. Main food. Main kuku. Dah. Biar ke depan. Depan lah. Tepi. Aduh, ranting tu. 5 minit lah. minit. Let's go. Bunuh alai. Let's go. Kita buka. Okay. Kita dah setengah jam dah kita naik. So ini kita dah masuk stage kedua, itu Pacak. So agak penat sikit lah. Untuk second stage ni dia tinggi. Yang depan kita orang tak nampak lah. Kita orang paling depan. Guide yang pertama lah, yang jaga depan dah hilang. So kita ikut pace kita orang lah. Okay, tunggu untuk next stage. Let's go. So pukul 40 minit kita dah sampai dekat CP pertama. Okay, let's go. Iman, kita kat mana? Kita dekat checkpoint 1 untuk Gunung Alai. So nanti kita akan checkpoint kedua. Checkpoint kedua tu kita lihat sekejap. Checkpoint 3 baru kita akan sampai puncak pertama. Sedih ya? Pancit. Kena. Tunjuk. Tangan benda ni. Let's go. 300 meter ke checkpoint nombor 2. 300 meter. Let's go. Tengok Pacak dah. Oh. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak. Aku. Right, kita sekarang dekat checkpoint 2. Okay, so kita sekarang berada dekat checkpoint 2 dan sekejap lagi kita naik ke checkpoint 3. Itu adalah puncak pertama. Checkpoint ketiga dan seterusnya puncak pertama. Masih minit 1. Ui, silau tu. Cepat dulu bro. Oh. Masih boleh bertahan. Cakap apa buat diorang? Checkpoint ketiga. Okay. Okay, now kita dekat checkpoint 3. Ni pokok besar ni. Ini antara last checkpoint kita atau kita sampai puncak terus. Dalam setengah jam lagi. Setengah jam. Okay. Yeah. Come on. Lagi 20 minit. 2 minit. Ayat masuk neraka 5 minit lagi. Setengah jam. 5 minit lagi. Tunggu di puncak. Okay, so kita berapa? 2 jam lah. Kira 2 jam. So kita dah sampai puncak pertama. 2 jam sama 2 jam kita mendaki.
So kita rehat sampai cahaya keluar lah matahari. Kena phone kat apa? Kamera ni dia jadi cepat. Akhirnya kita jumpa Abang Gafat. Ni video potret. Nampak view. Kotor. Kau nampak? Tak, aku nak nampak tu. Nampak gunung. Gelap tu. Tak apa, nampak. Rasa macam saya ingat. Tekan. Aku tekannya. Ni nampak. Pasal tu pada bawah lagi. Aku pandang aku bawah. Gunung tu. Okey. Mana masuk kan. Bro, sejuk bro. Segar. Pakai spek ni. Belum pakai spek. Mana? Cepat siap. Buang lah. Azri dipanggil. Mana Azri dipanggil? Mana Azri dipanggil. Azri turun lah. Oi, Apa yang kawan dia? kegerasan. Tak naik. Tak masalahnya kawan dia kat sini. Wow. Lubang ni tu. Ada. Kau punya excuse dia tak relax. Dan Kita tak buat. alah. Alah. Tak ada nampak susah sangat. Ini pelawak ni. Kau tak boleh pelawak semua. Gambar aku di sini lah. Tak aku cari buat di mana buat. Tak, tengok DP kita. Dia kena berlari. Jangan terobos tu. DP kita dia ni, dia tulisan je tak boleh. Tulisan dia akan jadi lari sikit. Dia tak berhenti. Come on guys. Mari guys. Aku rasa Bawah ni Oh, dia sampai. Boleh. tapi aku bagi tahu. Video tu memang yang terpegun tu. tu lagi tu. Okay. Okay.
Okay. Tu muka tu sikit. 1, 2, 3. Depan sikit. Tak, kau nak pergi ni bagi. Pergi. Dah. Dia lah. Putih kat mana? Habis. Jiran. Oh, macam YouTube lah ni. Tak ada. Hai. Main min je lah. Sedia. Jun. Fish eye. Oh, berat sih. Free Palestin. Boleh. Ada semua free. Semua Palestin lah. Kenapa aku? Ni tak tahu Aku sebab apa free ya? Betul tak bunyi English tu free? Betul kan? Betul. Aku sebab free je kan? Free Palestin. Ni Free. Palestin! Free! Palestin! Ada video Free Palestin. Kita bukan kita kat mana macam tu. Ini ke? Apa bergerak tadi? aku dah bersiap bagi saya. Kau ditegak. Betul tu buat video yang tu. Kejut tak? Cantik. Tak apa, sebab aku tadi berlaku kan. Okey dah. Macam ni ke bawah. Saya nampak di atas. Berani pada orang. Tapi Cuma kaji dulu batu tu. bukan je lah sampai batu. Saya ada kat batu. Sebab aku tengok dah laku. Entah mana. Mana lang-lang dari bawah itu baru pakai pakai tingkat. Itu baru nampak akar atas sini lah. Hijau tu. Itu baru dekat atas sini. Iya lah. Ready eh? Okey. Baik. 1, 2, 3. Lari mat. Bebe, aku nak buat video. Okey, boleh. Kau nak video kau. Bro, jangan laju sangat bro. Video bro.
Bro, tunggu kejap bro. Ya bro, masa dia turun. Nampak apa ni? Bagi siap rekod sambil turun. Sekarang ni kita nak turun ke Cepu 2 menuju ke Cepu 1. Lagi beberapa, boleh kata dalam 40 minit tinggal. Sikit saja lagi nak turun ke bawah. Belakang ada belakang. Belakang semua ada. Right. So, stay tune guys. Tunggu kita orang turun. Harap segalanya dipermudahkan. Right. So, cerita dia pagi tadi. Awal pagi tadi. Kita orang start daki dalam 2.30. 2.30 daki-daki sampai ke atas dalam pukul 4.30. Dalam 2 jam lah. So, dalam 2 jam tu kita orang dapat pelbagai view. Pemandangan yang baik. Seperti awan kapet. Sunrise. Matahari terbit. Dan macam-macam lagi lah. Langit yang biru. So, tu semua view tu Allah yang bagi. So, let's go. Takut tuang ke? Alright gang, kembali kita. So, dah nak sampai dah. Ada lagi beberapa kaki dan bateri pun tinggal dalam 18%. So, mungkin di situ je kita punya vlog, pengakhiran vlog kita. So, rate yang saya boleh bagi pada Gunung Alai ni, boleh kata dah 8/10 lah. Sebab apa 8/10? Satu view. Betul-betul. Kita cakap view. View. Satu view, satu jalan dia okey. Tak ada masalah. And kurang mencabar bagi saya, kurang mencabar. Dan jalan dia senang. Senang untuk kita harungi. Yang kurang duanya adalah sebab jalan licin. Sebab boleh lepas hujan. Boleh lepas hujan dia berlecak. Tengok. Barai dah kasut. Tu pun. Tu dah barai tu. So, mungkin itu saja vlog kita orang pada hari ini. InsyaAllah next gunung yang kita buat lagi vlog. Ciao. Right, bro. Right gang, kita dah sampai dah ke tempat bagi kita. Nak naik tu senang, turun tu oi, mati anak tu. Sakit lutut. Pada muda sakit lagi kuku, sakit lutut. Muda lagi yang baru 23. Rasa macam dah tua. So,
menunggu dia tu exercise. Ah, Okay? Satu hari 5 km. Pace 7. mana yang Baru bisa naik. Mana yang Kalau badan tak bisa naik. badan besar-besar, kalau lah kuruskan badan. Ya. Tak apa. Slow-slow, biar jalan dulu. Yang penting, Yang penting passion, passion. Passion betul. Passion tu kena ada. Penting gambar. Ah. Baik, itu je geng. Vlog kita pada hari ni. Assalamualaikum. Ciao. Guna lah. So kita dah selesai. I think dah nampak. Nampak Amy aku bodoh. Malu lagi babi. Okay bro. Okay, so sekarang kita dah selesai mendaki dan menawan Gunung Alai. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. So sangat berpuas hati. Semuanya okey. So looking forward to the next trip. Let's go. Shit. Again. Overall- take one action. Overall today trip is good. Dekat siap. Badan tinggi. Alhamdulillah settle semua. Okay, see you in the next trip. We plan Gunung Irau, Mossy Forest, insyaAllah. Okay, stay tune. Okay. Ciao. Lancar je aku cakap power lah.